Jom hari ni Kak Yu nak kongsikan step by step cara pasang kemah. So, bentangkan dulu kita punya kemah ni. Yalah, kalau tak macam nak pasangkan. Lepas tu, macam Kak Yu akan susun dulu dia punya batang-batang besi ni. Ikut pada saiz supaya nanti senang. So, bila kita dah pasang semua, kita tahulah. Sebab macam Kak Yu punya tak ada tagging. Sampai sekarang tak pasang tagging. Okey. So, akan ada 4 untuk penjuru, 2 untuk tengah, 2 yang panjang sikit untuk hujung-hujung, yang 3 lagi ni untuk bumbung dia. So, yang paling panjang ni dia akan cross daripada hujung sini ke hujung sana. So, pasanglah gigi lah, masukkan dia. Buat dengan happy, baru kita akan rasa seronok, rasa tak penat walaupun berpeluh. Okey, lepas tu yang lagi satu akan crosskan juga untuk daripada hujung ke hujung. So macam Kak Yu punya ni, Kak Yu masa tu beli kat kedai, dia tak ada pula pengikat tengah tu. Tak apa, yang penting kita happy juga. Okey, lepas tu satu lagi batang ni yang tengah dia macam halus sikit. Jadi tengok Kak Yu buat tek-tek, Kak Yu letak bawah. Salah tau. Kak Yu terpaksa keluarkan balik. Lupa dalam tak pasang. So letak je belah atas, baru dia boleh tampung. Okey, bila dah siap semua, kita akan pasang ni, nampak? Tengok macam Kak Yu tunjuk. Dia punya macam Y yang besar sikit tu belah bawah. Okey, yang itu untuk masuk, yang tepi dia tu untuk depan nanti. Okey, yang sini pula nampak ni. Ni kecil, ni besar. Terbalik. Nanti besar, ni kecil. Masukkan yang kecil tu belah atas. Okey, ini sama juga. Y kita pegang. Kita masukkan yang dekat bumbung. Yang itu untuk bahagian sambung dengan yang sini. Ni sama juga. Kalau Kak Yu macam blur juga tau kalau mula-mula tu. Okey, bila semua dah pasang, dia akan macam tegang macam ni. Baru kita boleh pasang tiang dia. So, tiang ni 4 ni lah penjuru. Okey, nampak ni. Dia jenis yang macam ni tau. Dia boleh lock, dia tak tertanggal. So, kita masukkan hujung yang Kak Yu kata ke bawah tadi dengan yang bawah sini. Kita masukkan, so dia akan jadi berdiri. Tengok. Jadi korang ulanglah step tu untuk setiap penjuru 4. Okey, yang kedua ni pula untuk tengah-tengah. Okey, tengah yang tepi kiri dengan tepi kanan. Sambungkan je lah, simple sangat. Lepas tu, jangan lupa ni dah pasang tu, klipkan dia. Cepat Kak Yu, klip. Klipkan. Buat pula yang belah sana. Sama. So, 2 yang macam panjang sikit pada yang tengah tu untuk ni bahagian depan dengan bahagian belakang. Klipkan juga. Ulanglah step tu. Lepas tu, kita klipkan pula dia punya fly sheet. So, korang tengok ya, belakang ni rendah, yang ni tinggi sikit sebab tepi ni pun boleh jadi pintu, boleh jadikan tingkap. So, klipkan. Dan jangan lupa ni, lockkan dia supaya tak terbang. So, kemaslah kita punya kemah tu, kan? Nak dah Kak Yu bercakap, bagilah tugas memukul-mukul. Bukan memukul, menukul kepada suami Kak Yu. Okey, dah siap dah. Review dalam ni buat next video lah